Satu fenomena yang saya kira semua orang perasan sebenarnya adalah pengukuhan produk antarabangsa semakin meluas dekat pasaran Malaysia ni, khususnya China. Mari kita lihat apa kesan di sebaliknya dengan kemasukan produk China dekat pasaran Malaysia ni. Ada dua pastinya, kesan baik dan buruk. Okey, baiknya apa? Baiknya adalah dari segi harga. Pengguna Malaysia akan memiliki pilihan yang lebih besar, lebih luas, harga yang kompetitif, which is kita akan kita boleh bandingkan harga produk murah ni A, B, C, D, dan kita akan ada hak membeli tu lebih tinggi. Tidak hanya itu juga, dan kita tahu kemasukan produk China ni memang dikenali dengan negara yang mengutamakan teknologi. Maka dengan kemasukan produk mereka secara tak langsung mendorong, atau kata kasar dia, memaksalah industri tempatan turut menawarkan inovasi yang sama pada pasaran ekonomi. So benda tu sangat bagus.